Hello, hi guys. Welcome back to my YouTube channel, Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so tanpa melengahkan masa, macam yang korang boleh nampak kat sini, ni adalah Nisa punya latest withdrawal daripada apps Fantastic Pet. So ni Nisa punya PayPal account lah. And sebelum Nisa nak start, tadi Nisa ada try main dekat dalam apps ni. Nisa cuba login selama 8 minit. And then jom kita tengok berapakah yang Nisa dapat. So macam yang korang tengok tadi, tu adalah berapa yang Nisa dapat. Nisa dah on selama 8 minit. And basically, lagi lama korang online dekat sini, lagi banyaklah points, dan daripada points tu dia boleh convert kepada US dollar ni lah. So, just macam tu sahaja cara di mana korang just aktifkan, korang tekan je play, lepas tu tinggalkan korang punya gadget ataupun device dekat mana-mana. Lepas tu korang continue lah buat apa kerja yang korang ada. So just biarkan, and then makin lama makin banyaklah points yang kita boleh dapat. Okay, untuk nak withdraw macam mana, kita tekan je dekat icon wallet tadi. Dia basically ada a few payment method tau. Ada banyaklah provider yang ada. Sebagai contoh macam Dana, Binance, mostly orang Malaysia lah, dia biasanya dia akan withdraw gunakan Touch 'n Go. Tapi macam Nisa lagi suka withdraw menggunakan PayPal lah. So ada banyak dekat sini yang kita boleh pilih nak apa. And macam Nisa cakap tadi, Nisa lebih prefer untuk menggunakan PayPal. So pergi dekat si transaction. Dekat sini boleh nampak lah Nisa punya transaction yang sedia ada. So paling latest macam Nisa tunjuk tadi, 12.46 US dollar. So ni adalah total, which is ni dalam berapa 12, 8, 20. Sekejap, bagi Nisa buat some calculation dulu. 12, 8, 20, 31, 36, 37, 38. So basically roughly yang Nisa calculate ni, dia dalam 40 lebih US dollar yang Nisa dah pernah withdraw daripada apps ni. And memang sangat-sangat legit and sangat recommended untuk korang. So tanpa melengahkan masa, korang kena cepat-cepat pergi download. Sebab apps daripada GV memang tak pernah menipu, and sangat-sangat legit semua apps daripada GV. So itu sahaja. Kalau nak tengok full tutorial dia, silalah pergi dekat link dekat bawah ni. Nisa dah letakkan link full tutorial part 1 yang Nisa pernah buat. And ya, itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, comment dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.